Hari ini melawat satu tapak yang diusahakan bawah dasar di mana ada jalan, di situ ada internet. Dasar ini kita laksanakan berdasarkan pengalaman bila sebelum ni fokus kepada internet tu hanya di kawasan, kebanyakannya di kawasan yang berpenduduk. Namun dari satu kawasan ke kawasan yang lain, ada jalan yang kiri kanannya tak ada penempatan, tapi jalan tu adalah jalan utama, trunk road, sama seperti yang kita saksikan di sini. Jadi hasil daripada usaha di pihak industri dan juga dengan kerjasama MCMC, satu kerangka untuk dipanggil network sharing telah dibangunkan, membolehkan semua telco bekerjasama dengan satu menara untuk menyelesaikan masalah terutama di kawasan yang tidak berpenduduk tapi merupakan kawasan yang penting. Sebelum ni kita telah usahakan di Banting, di Bukit Putus, di Negeri Sembilan, dan ini merupakan salah satu daripada tapak yang menjadi proof of concept untuk usaha dan ikhtiar di mana ada jalan, di situ ada internet.